Okay, morning geng. Ini aku nak tunjuk apa yang ni kita punya resort kat Krabi ni. Aku tidur sini 2 malam. Semalam cari tak jumpa, duduk lagi 1 malam. Jadi hari ni kita akan ke Hat Nyai lah. Okay, ni Changsi Resort lah. Duduk sini memang selesa lah geng. Okay. Okay, ni bilik gue geng. Okay, 1 malam aku deal dengan kaunter 800 baht saja geng. 800 baht boleh muat 5 orang. Tapi anak-anak kecil lah geng. Okey. Sini selesa sikit, cuma nak masuk tu kena U-turn jauh sikit lah. Okey, kalau hampa main Krabi hampa boleh consider yang ni lah. Okey geng. Kita ada dekat Bang Nara Cafe geng. Untuk makan pagi sini kalau rakyat Malaysia top lah geng. Okay, ni apa yang kita makan. Roti telur, roti kosong, roti pisang dengan nasi rabu. Nasi rabu 70 baht. Memang boleh try geng ni. Okay, ni semua grup Malaysia lah geng. Dia dekat ya dengan apa? Ketam tu, ketam besi tu dah beli tu ya, seberang jalan. Okay geng, buka lagi nanti. Geng, kita ada dekat Pasar Buluh ni, kat Patalong. Jadi hampa mai parking sini. Hampa akan mai daripada sana. Kita daripada Krabi di sana. Okay, parking kat sini. Pasar Buluh ni kat sini. Nampak ramai orang nak watak ni. Ni dia Pasar Buluh dah. Okay geng, kita tengok ada apa dalam ni. Saya pun ada geng. Apa ni main mana pun tak tahu ni. Okay, suasana macam baling ya geng, macam baling. Keadaan jalan dia tu. Yang kita ada kat bambu ni ya geng. Tepi ni ada sungai geng. Memang sesuai lah. Tengok. Oh liau geng, liau. Pot lepak pun banyak geng. Macam saya dah grab denah ni. Patah dia. Kalau tengok ujung tu geng. Straight ya geng. Memang sesuai lah geng. Okay geng, kita dalam perjalanan kita ke floating market Hat Nyai. Nanti kita singgah kat sini sat. Nanti kita ada lagi 100 km untuk ke sana. Petang nanti insyaAllah kita sampai sana. Tapi tengah hari ni kita lepak kat sini dulu lah. Okay geng, kita ada kat PTT Patalong geng. Kita berhenti rehat. Mula kita nak pergi ambil gambar viral dekat 7E viral tu, tapi nak masuk tu dalam 10 km kak. Jadi kita tak jadi lah. Lepas tu ni lah bukit yang viral tu. Lagi kita ambil gambar situ lah. Sini kalau kata nak solat boleh geng. Situ. Di situ nak solat. Macam biasa ada setting Amazon Cafe geng. Toilet dah macam biasa bersih. Nanti kita pergi 7E. Okay geng. Saya makan kat kedai ni geng. Kedai itik ni. Hampa cari Marita. Sebab dia tak ni dekat Google. Hampa kena type Marita Dimsum. Marita Dimsum ujung tu. Hampa masuk parking dekat tu. Yang warna merah tu. Masuk parking situ banyak 40. Makan sini geng. Haji Yusof geng. Memang sedap geng. Sedap. Nasi dia kena sekali tak. Dia goreng-goreng pun ada geng. Okay geng. Okay bang. Baik. Okey geng, kita ada dekat floating market geng. Kita ada floating market tu hotel kita sana, JS Hotel geng. Okey geng, hari ni tahu apa nak ramai no. 6.30 tahu apa nak ramai. Dia sebab cuti tak kapit geng. Sebelum ni cuti Taipusam dia dah api. Nanti minggu depan cuti raya Cina dia pakai mai. Jadi tengok ni sotok kosong ah, bila kosong orang tak ramai ah. Yang ni mantik mak sini. Duduk menari ni. Okay geng, kat floating market ni makanan macam-macam ada. Kalau hampa boleh main sini pun dah jadi dah. Kalau yang mana baru-baru nak belajar main sini pun dah cover habis dah.
kalau mai sini jangan ingat untuk beli ni aiskrim pulut dia geng. Aiskrim pulut dia ni bekas ni apa dapat free. Banyak ni 40 baht je geng, 40 baht. Saya kalau mai sini roti makan memang ada kumpul bekas ni ya. Lah ni dah ada 2 dah. Ni kedai berada ni kat sini. Ada kedai dah. Ada kedai dah geng. Yang bekas kertas tu 20 baht. Bekas tanah liat tu 40 baht geng. Syok geng, syok. Beriak geng. Okay geng. Bawah ni makanan saja. Ada tempat makan. Ni sini pun boleh duduk makan ni. Geng. Atas ni semua tempat baju geng. Yang makan-makan ada lagi atas ni. Okay geng, yang ni yang dekat atas geng. Dekat atas. Dekat atas banyak lagi geng. Atas banyak lagi. Tu ujung tu roti makan. Lah ni ada surau dah geng. Surau duduk belakang tu. Ni bangunan baru dia buat ni. Belakang pokok besar ni, yang percaya pokok besar ni parking bas. Pokok besar. Belakang tu surau. Surau baru buat belakang tu. Okay geng. Tu hotel saya geng. Tu JS. JS hotel ni geng. JS hotel. Kelebihan dia geng, kita dekat nak main sini, lepas tu parking pun banyak. Cumanya kalau nak keluar ke Hatnya itu jauh sikit lah geng. Tapi kalau kita nak ke Shamila Beach, nak ke Masjid Songkla, dia dah dekat lah. Kurang-kurang kita dah jimat 10k lah daripada Hatnya. Okay, kalau hampa main sini, minat kat sini. Satu malam lebih kurang RM70 ke RM100 ya geng. Dalam 800 baht ke atas lah. 800 baht, 1100 baht macam tu lah. Dia tak lebih lah selalu. Okay geng. Cuma malam tak ada apa lah geng. Malam memang apa rehat je lah sini. Nanti clear semua ni. Pagi esok pun padam apa. Esok pagi ni clear geng. Clear macam orang kata dah balik hari geng. Esok pagi. Cuma yang kita tenang sikit lah kan. Jadi pada yang baru nak main-main, nak belajar selok bila Hatnya ni, main duduk JS hotel ni lah, senang. Okey geng, kita jumpa esok pula. Okey geng, malam ni lepas kita solat apa semua, kita main sini geng. Saya pun tak tahu geng apa nama ni, tapi dia dekat jalan dengan JH Hotel tu, dekat dengan floating market tu. Floating market ujung tu sikit lah. Saya tengok sini ada peniaga Muslim sini, jadi saya singgah. Sana macam dia ada jual baju-baju geng. Macam ada jual baju-baju geng. Tapi jalan ni agak familiar kat geng. Kalau kita main pusing-pusing Hatnya, kalau nak ke floating market, mesti akan lalu tempat ni. Okay geng, kita dah cari makan dulu, tengok ada apa kat sini geng. Apa-apa ni, kalau ada menarik saya update lagi. Tengok lagi. Ada peniaga Muslim kita geng. Depan tu pun ada geng. Okey geng, kita dah tahu dah kat sini geng. Ini macam bandel geng. Macam uptown depa lah geng, aku rasa. Macam depa jual barang-barang terpakai lah geng. Macam bandel geng. Bandel malam geng. Okey geng, memang boleh main sini geng. Orang Muslim kita ada jual ayam. Baju bandar elok-elok geng. Banyaknya Okey geng, kita ada dekat Lee Garden geng. Lee Garden. Lee Garden ni kalau orang Malaysia catok lagi geng. Sebab dia tengah-tengah bandar kan. Lepas tu dia senang akses. Kalau hampa main dengan kereta api ke apa, kat mana nampak tu. Tak ada orang lain dah tu geng. Mesti geng. Aku main ingat nak mengurut je geng. Mengurut kaki. Kita tengok dulu nanti geng macam mana. Lepas ni pun
Tak tahu lah geng, tadi dah makan lah geng. Dan ni mungkin kalau main tempat macam ni nanti mesti sambang juga geng makan. Oh meriah geng, meriah. Okay geng, kita tengok ada apa nanti kat sini. Ni kalau ada yang elok-elok sempoi kita beritahu. Kat hujung geng. Okey geng, pagi ni kita makan kat ni Dimsum Zainal geng. Okay, Dimsum Zainal ni dia tak jauh daripada floating market geng. Saya parking pun senang geng. Saya pergi geng. Sorry geng. Oi, matahari geng. Pagi ni pagi Ahad geng. Ada market geng. Ada market lah, duk jual tepi-tepi ni geng. Okay geng, kita makan pagi sini. Kalau nak tahu menu apa, hampa boleh Google lah geng. Okay.